Okey, tenang. Okey. Apa? Saya harap yang baik. Saya datang pun dengan niat baik. Saya tak ada apa pun. Of course saya datang bukan untuk nak saya nak selamatkanlah apa yang tu. Memang tanggungjawab saya datang kat ni hari ni. Macam hari tu tak dapat datang sebab saya ada masalah sikit. Saya ada kerja, jadi hari ni saya datang untuk menjalankan tanggungjawab sebagai seorang suami, seorang ayah. InsyaAllah, doa baik-baik je. Okay? Sorry. Kamal, ada komunikasi dengan Kasha? Ada komunikasi dengan Kasha tak sebelum datang ni? Kuat sikit, Mal. Melalui lawyer je boleh. Dia tak bagi, dia adalah sorry. Sekatan yang dilakukan. Maksudnya dia blok Kamal ke? Ada beberapa roadblock Blok Kamal kan? Ada beberapa roadblock yang susah nak sampai. Itulah, so terpaksa kita hanya surat menyurat je. Ada macam zaman dulu kan. Habis kadang mungkin saya hantar pakai burung lepas ni. Tapi fokus nak selamatkan rumah tangga lagi ya, Mal. Saya nervous sebenarnya. Saya tak pernah sampai tempat macam ni. Jadi saya tengah nak overcome dia ni. Benda ni sangat tak best untuk saya. Saya tak happy pun untuk sampai sini sebenarnya. Just saya nak selamatkan lah. Hari ni Kamal datang dengan siapa ni, boleh share? Hari datang ditemani dengan siapa? Saya dengan lawyer saya je, dengan kawan saya yang tak payah bayar. Kamal sejak bila blok? Daripada lama dah kan? Daripada 27 hari bulan. September? September. Lama dah, tapi faham lah perempuan mengajuk ke semua. Sebagian tempoh tu macam mana keadaan Kamal? Baik. saya tempoh dia lah korang. Okey je. Tak adalah okey, memang tak okey lah. Tapi saya cuba nak, saya tak sangka lah ending dia saya kena ke sini tu je. Saya sayang sebenarnya.